Okey, Assalamualaikum semua. Bersama hari ini Kak Ida dalam podcast Sembang Santai. Okey, hari ini Kak Ida nak share tentang pesan sakit ketika. Bersama Kak Ida hari ini Abang Mat merupakan ejen takaful senior lah dalam agensi kami ni. Okey Abang Mat, apa khabar? Okay, Alhamdulillah. Terima kasih jemput saya hari ini. Okay. Okey Abang Mat, Abang Mat selama 9 tahun sebagai ejen takaful ni, ada tak Abang Mat nak share testimoni berkaitan puasa sakit ketika ni? Okey, testimoni sakit kritikal Okey, sebenarnya kalau nak ikut berkenaan dengan testimoni ni banyaklah testimoni. Tapi hari ni saya nak cuba share dua testimoni yang bagi saya agak menarik sebab ada cerita di sebaliknya. Okey Abang Mat, untuk kes pertama tu, Abang Mat rasa testimoni ni tentang apa sebenarnya? Okey, ni untuk first case ni melibatkan rakan agensi saya sendiri dan testimoni ni adalah testimoni yang agak baru dalam Edisa Group. Okey, dia berkaitan dengan satu plan. Okey, yang ni ejen tu sebelum masa nak apply polisi, which is klien tu tak mengetahui apa sebenarnya kebaikan sakit ketika. Cuma dia bagi mandat kepada ejen tu untuk attach apa saja rider yang terbaik yang sesuai dengan kehendak dia, dan dia nak manfaat tu betul-betul akan membantu dia satu hari nanti. Okey, nak dijadikan cerita, plan induk tu sampai sekarang masih lagi hidup. Okey, plan tu masih lagi hidup, tapi plan yang telah dibayar ni berkaitan dengan sakit ketika. Okey, untuk plan sakit ketika tu sebenarnya ada sebagai rider sebelum ni lah, sebagai rider. Okey, ejen tu dia buat satu plan induk, dia attach satu plan sakit ketika. Pada masa tu untuk sakit ketika ni sebenarnya untuk manfaat tu klien ni tak tahu pun sebenarnya. Tapi sepanjang dia ambil polisi tu lebih kurang dalam 3 tahun, okey, polisi tu telah impose berjalan dengan baik, tak ada masalah, bayaran pun okey. Nak jadikan satu cerita, satu hari klien tu telah pensan di tempat kerjanya dan telah warded lah. Dan untuk pengetahuan klien ni ada medical card lah, okey, telah di warded ke hospital swasta dan telah disahkan mendapat salah satu sakit ketika. That's why menyebabkan dia pensan lah di tempat kerja. So bila dah pensan tempat kerja tu, dia telah didiagnose oleh salah satu sakit ketika, yang ni jantung. Okey, so pada masa tu selepas dia buat operation apa semua, ejen ni ada buat tuntutan lah, buat tuntutan tanpa pengetahuan klien ni tadi, sebab ejen lagi tahu benda ni. So selepas buat tuntutan, dan tuntutan tu berjaya 100,000 lebih. So semasa dapat tuntutan, dapat claim tersebut masuk direct kepada akaun klien tadi, dan klien tadi telah refer kepada ejen. Dia bertanyakan